Oh janganlah sekat-sekat pandai berenang ni, berenang pacara. Dok minggu ni tiba-tiba pulak mek kembar dengan mak Surya kelik disebabkan hari Sabtu ni tak tahu nak pergi mana. Walik pun baru boleh CJ berenang mari. Janganlah nak mari hajar mek kembar dengan mak Surya lah ni. Cik Bi tak tahu juga kok ni poh ni ada rupanya kolej renang comel pulak tu kolej renang dia saya awak. Cuma nak masuk dia mahal lah sikit 10 ya sepalo. Kalau 8 orang 80 ya dah hari ni. Tak apalah demi nak pergi berenang dengan ikan paus Cik Bi ajar berlakon lah anak-anak Cik Bi kelas Cik Bi ni tak boleh depan. Janganlah tengok tu pakak duk ajar berenang katok di dasar kolam. Janganlah kembar metai ajar pandai dah Dia Hilal Ali pula dia kata dia tengok dalam TikTok wak baba-baba buih-buih besar. Katanya jadi tak tahulah tu saya awak tengok jadi ke duk sekali tengok lucu pula duk jelek-jelek tu bik buih jelek tu bik buih duk ni. Ni make up dia lah. Janganlah boleh ambil gambar dalam air macam-macam posing lah set dia duk posingnya. Kira kamera ni duk tangan puak dia ambil gambar dengan mak usul pula. Aduh janganlah adik bahagia belakang pula berenang kuat lentang pula. Janganlah dia tu tak pandang mana lagi. Tapi tak boleh kira dah ni memang perlu lah macam-macam gaya dah boleh berenang. Nak juga Ruhi ambil gambarnya duk scuba lepas tu kat kemudian 6-7. Janganlah ni kat duk buih pacarah buih semacam hari ni siapa lewat kelas renang pagi pergi berenang dah petang ada kelas renang pula siapa lewat muju tak kena marah coach.